Dan Allah kurniakan, apakala Allah Ta'ala mengurniakan bagi satu negeri seorang raja yang besar yang memerintah atas semuanya, jadilah isi negeri itu dapat nikmat yang besar. Ada kepala dia. Kalau tak ada kepala macam mana? Bukankah itu nikmat? Kerana dapat nikmat aman. Nikmat aman. Puak-puak kita ni tuan-tuan yang duduk kongsi dalam negara kita ni, depa pasal depa tak duduk tempat lain. Tak duduk dalam satu tempat yang huru-hara. Kita sekarang dah duduk dalam nikmat aman. Depa duduk sini nikmat aman. Depa duduk tikai lagi. Ketuanan. Pasal apa yang pada duduk tikai ketuanan? Pasal mereka tak pernah rasa macam mana jadi hamba. Sebenarnya siapa sekarang ni hamba? Saya berceramah dalam kapal perang. KD apa tu saya lupa, tapi bukan yang terbakar. Katilnya tinggi saya 5 kaki. Rasa tinggi saya lagi tu. Katil nombor 3. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Saya tak boleh bayangkan askar kita tidur di atas katil yang sangat rendah. Kalau dibuatnya mengigau askar tu, buat terkejut, dia terbangun, diri bengkak. Sempit. Saya tanya pada kapten, berapa bulan kapten belayar? 3 bulan. Pi Somalia 3 bulan. Pi Sabah Sarawak sebulan, duduk di laut. Itulah tempat tidurnya. Bawah seorang, tengah seorang, atas seorang. 3 kabinet. 1 katil. Saya tengok semua anak kapal dia, semua Melayu. Semua Islam. Tidur situ. Saya duduk dalam bilik mereka, sempit sangat. Memang mereka dapat allowance, tapi tuan-tuan sanggup tidur macam itu, makan macam itu, tinggal anak isteri. Nenek kebaya tak boleh tengok, cucu bentung tak boleh tengok, paper tak boleh baca, pijayan tak boleh, makan nasi kandar pelita tak boleh. Cuba tuan-tuan tengok orang Cina, malam-malam rumah mereka macam mana? Mereka lepak di kedai buat apa? Minum arak selama rok je masuk disco. Selama rok je minum. Askar Melayu duk jaga dalam hutan, duk jaga tengah laut. Sekarang siapa tuan, siapa hamba? Tiba-tiba mereka nak kata, kami tak mau ketuanan Melayu. Siapa tuan sekarang ni? Kita pula orang Melayu yang duk sokong mereka. Kita lupa bangsa kita yang duk jaga tengah laut. Bangsa kita yang tidur dalam hutan. Puak-puak Cina bukannya ada. Hindu ada. Berapa kerat Hindu yang di askar. Perompak banyak. So wenang-wenang lepak, pi jaya, pi pakai seksi, duduk dalam kelab malam, duduk dalam Tesco. Cuba tuan-tuan tengok, mewah tak mewah Cina. Yang Melayu jadi apa? Cuba tengok polis. Berapa kerat peratus Cina jadi polis? Yang jaga tengah-tengah malam, naik kereta, bawa kereta, risiko ditembak perompak, risiko dibunuh, tak tidur malam. Siapa dia? Bukan orang Melayu. Apa Toki buat? Apa anak Cina buat? Ada mereka ronda naik motor pakai baju biru gelap-gelap, blue black duduk berjalan. Tak ada. Bangsa kita yang jaga. Siapa jadi hamba sekarang? Tuan-tuan cuba tengok bomba, berapa peratus orang Cina jadi bomba? Siapa ni yang duk jaga balai bomba 24 jam, duk tunggu bila lah nak terbakar ni, aku nak padam? Tak, bangsa kita juga. Tuan-tuan pergi ke Lebuh Raya, yang duk cuci jamban, duk cuci berak tu siapa? Tak, bangsa kita juga. Yang duk cuci sampah di KLCC, sapu sampah, lap sampah tu siapa? Tak, bangsa kita juga. Hari ni bangsa mereka duk petikai ketuanan Melayu, ketuanan Melayu, ketuanan Melayu, pelah otak mereka. Kita yang bagi ruang untuk mereka bercakap. Orang Melayu dah berbesar hati dengan mereka. Kongsi negeri dengan mereka. Bagi tanah dekat mereka. Bagi pangkat kuasa pada mereka. Tak puas hati lagi. Kenapa yang jadi macam tu? Jawapan dia mudah. Sebab ada orang Melayu yang sokong mereka. Kalau mereka perintah kita tuan-tuan, takkan dapat apa yang kita bagi pada mereka. Nak azan pun tak boleh di Singapura. Melainkan Masjid Sultan saja yang boleh azan di luar. Yang lain semua azan di luar. Di dalam. Tuan-tuan pergi Singapura, Sultan saja Masjid Sultan yang boleh bang. Sebab itu masjid sejarah, masjid pelancongan. Masjid lain 2, 3 tingkat, 4 tingkat di Singapura, mana boleh azan di luar? Dalam saja.
Itu bila kita bagi ruang pada mereka. Dia buat dan dia tindah sungguh sampai pertikaikan masjid kita. Peruntukan untuk masjid. Kami nak kesamarataan. Orang Melayu pula sokong, kami nak kesamarataan. Ini samarata apa ni tuan-tuan? Adil apa ni? Dia faham adil ni sama rata. Kalau masjid dibina 700 juta, tokong Hindu pun 700 juta. Mana boleh adil dipahamkan sedemikian? Adil dalam bahasa syarak ialah meletakkan sesuatu pada tempat